So guys, hari ni 4 Februari 2026. Kita orang dah lama gila tak buat vlog. Tada, ada pasar rama hari ni. Dulu. Free love. Suka. Ya. Ica. Hari ni dah damage lah. Damage berapa dah? Tengok, tunjuk sikit. RM1 baru, RM10. Tak, habis je ni yang tu. Dia ni boleh ni, dia rasa. Dia rasa. Sekejap gini nak rasa. Menas. Nak kan? Ini keadaan bilik control room kita orang. Sebab kita orang dah tukar. Turun nak beli makan ke tak? Alamak, takut. Tak. Tak Dia paling secara profis. Tak boleh Okay. nak ramah. Siapa yang... Okay, ini dah kali kedua kita turun. So sebabkan macam tadi kan dah makan collagen. So macam kalau minum kopi rasa efektif. So saya gantilah dengan refreshing, okay? Ni je rasa refreshing. Ni je. Serius? Ya, roti minta dia tak ada ayam. Ya, banyak. Lari. Cukup asam, cukup mayonis, cukup. Tapi tu mochi, mini mochi. Yang macam ni maksud Dip, yes. Oh my god. First time lah ini budak-budak zaman Gen Z punya makanan ni. Oh my god. Mana ada ni Cina punya lah. Cina pula Jepun. So, ini hari kedua ada pasar on. So apa yang kau nak beli hari ni? Hari ni. Oh, berpotong codek tu petang. Petang nanti aku akan beli buat codek semua. Okay. Wow, ada cheesecake. Ada burnt cheese. Macam tak buka lagi. Terbaik kak. Aku akan beli lagi. Apa? Ni. Nak juga. Hari dia macam ni lah. Ini hari ketiga kita orang. Hai orang cantik. Tapi macam tu. Okay, so ini day 3. Sekarang baru pukul 10.40. So banyak lagi kedai tak buka. Ya. Yeah. Dah sebenarnya dia turun. Oh ya ke? Oh. So hari ni nak beli apa? Tahu? Kamu tak beli? Oh. So order apa? Ayah sihat saja. Jangan main meka matu. Cepat. Meka matu. Meka matu. Min makan ni nasi abang ayam ni. Betul nasi? Cukup. Ya, bulu. Kenapa macam tu? Tak tahu. Macam lagi. Macam apa? Sikit lagi.